Emas dalam akaun Gap Gold Accumulation Program adalah milik penuh anda. Walaupun ia masih berada dalam bentuk akaun, dari sudut syariah, selagi mana emas itu milik sempurna, dia tetap tertakluk kepada zakat emas simpanan. Kadar zakat emas ialah 2.5% setahun apabila cukup haul dan nisab. Nisab emas hari ini sekitar 85 gram emas. Jika jumlah emas yang anda miliki melebihi 85 dan telah disimpan selama 1 tahun, anda wajib menunaikan zakat. Yang penting difahami, kiraan zakat bukan hanya emas dalam akaun Gap sahaja semata-mata. Ia adalah jumlah keseluruhan emas yang anda miliki. Contohnya gabungan emas dalam akaun Gap dan gold bar fizikal dan dinar yang anda simpan. Jika jumlah keseluruhan ini mencecah atau melebihi 85 gram, ia sudah cukup nisab untuk zakat. Cara kitarannya sangat mudah. Ambil jumlah gram emas selepas cukup setahun, darabkan dengan harga emas semasa, kemudian ambil 2.5% daripada jumlah tersebut. Contoh, jika jumlah emas anda 100 gram emas, sama ada dari akaun Gap ataupun emas fizikal, harga emas semasa sekitar RM699 segram. Nilai emas 100 gram darab dengan 699, jawapan dia 69,900. Zakat yang perlu dibayar 69,900 darab 2.5%, sekitar 1,747. Sebenarnya tak perlu takut pun untuk bayar zakat, betul tak? Zakat ni bermaksud kita menyucikan harta kita dan menunaikan kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Jadi, kalau tuan-puan ada duit tunai dengan nilai yang sama macam 100 gram ni, contohnya sekitar 69,900 dalam simpanan, ia juga tertakluk kepada zakat apabila cukup syarat. Maknanya, bukan sebab emas sahaja kena zakat, tidak. Harta yang cukup nisab, semuanya ada zakat. Apabila kita sampai tahap ini, sebenarnya itu tanda Allah sudah beri kita lebihan rezeki. Kita hanya berkongsi sedikit kepada mereka yang memerlukan. Public Gold juga menyediakan penyata baki gram emas dalam akaun Gap bagi memudahkan rujukan kiraan zakat. Jadi, jika berminat untuk mula belajar simpanan emas, boleh klik link yang saya sediakan atau tekan sahaja link dekat bio, saya bantu sebaik mungkin. Jom kumpul emas 1 kg.